bersama Sarancak. Sekarang kita ada dua main star of Sayangku, Captain Mukris. Hai. Nina dengan Raja Afiq. Sarah nak tanya sikit lah soalan kan, sebab ni kita dah last episode hari ni. Sebenarnya Raja Afiq ni sweet ke real life? Yelah, dia sweet lah, tapi sweet sebagai, tapi tak ada apa pun. Kita tak cakap apa-apa. Tanya je. Macam Tak, sebab cara dia mungkin sweet sebab semua orang pun memang terpikat dekat dia. So awak pun terpikat ke tak? tak. Tak lah. Oh tak. Okay. Kalau Afiq pula, Nina sweet tak sebenarnya? orang cakap kalau perempuan dia tak sweet tau. Okay. Dia jadi menarik. Pandangan tu menarik. Dia seorang perempuan yang kata happy go lucky lah sebenarnya. So macam mana pengalaman berlakon? Senang ke tak nak cari chemistry apa semua? Kita orang sebelum tu pun memang susah nak dapat chemistry. Memang kita orang berlakon memang susah sangat-sangat. Tapi bila dah episod dah macam lama-lama kelamaan, kita orang baru dapat chemistry. Dan apa yang orang tengok kat dalam sweet-sweet tu bukan senang sebenarnya kita orang nak buat. Yes. Sangat susah. Macam-macam dugaan kita orang buat. Okay, since korang dah berlakon together lama, so ni nak cuba bagi tahu kat orang ramai beberapa perkara pelik tentang Afiq. Okay, dia tak suka makan nasi. Afiq suka menyanyi. Melepaskanmu bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Okay, jangan cara sejak penyanyi kita pelakon je. Okay, Afiq, perangai pelik Nina kalau kat set lah. First, Nina dia akan makan apa benda jenis makanan pun akan macam makan sup. Dia akan hirup. Okay. Kedua, Nina ni dia susah nak marah lah. Lembut lah orangnya. Okay, dan yang ketiga ni, kalau orang semua tahu, Nina ni dia tak boleh sebut satu perkataan ni. Kalau kita sebut, dia akan pukul, dia akan melakak. Okay, kita jauh-jauh dan sebut. Jangan. Okay, tak apa. Ini adalah rahsia diorang. Rahsia. Cuma saya nak cakap dia tak boleh sebut benda tu lah, dan dia akan lantak bila sebut benda tu. Sekarang ni kita cut dulu sebab kejap lagi Sarah nak pergi korek rahsia. Okay, thank you guys. Okay, coming. bye. Ingin ku berlari sendiri dan sepi, coba untuk sembunyi.